Hai semua, Assalamualaikum. Anda bersama saya Nor Maria Johnston di Fresh Talk, the podcast episod kedua. Welcome to Fresh Talk. Episod ni ditaja oleh Fresca, the best moisturizer and primer untuk makeup anda. Okey korang, hari ini adalah episod yang sangat istimewa. I ada tetamu yang sangat istimewa yang memang I tunggu tenanti-nanti lama ya. Alhamdulillah kita bersama beliau hari ini. Tapi sebelum tu, kita ada topik yang sangat hangat. Topik tentang keluarga, tentang adik-beradik. Mungkin kita akan selitkan sedikit pasal wasiat. So kalau korang ada cerita pasal wasiat-wasiat adik-beradik, korang boleh komen ataupun emailkan kepada kita cerita anda di freshtalkthepodcast@gmail.com. Okay, so kita cerita sikit lah cerita yang ada seorang wanita hantarkan cerita pada kita. So kita cerita ni dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak cerita pasal warisan dan wasiat. Pada bulan Januari, emak mertua saya meninggal. Saya duduk dengan mak mertua dari kahwin sampai sekarang masuk 16 tahun. Suami saya anak bongsu dan saya ada anak perempuan seorang. Bapa mertua ada lagi masih sihat. Dan sekarang pun kami masih duduk dengan dia. Emak mertua saya ada buat surat wasiat kad amanah raya pada 2018. Suami saya ada 5 beradik, semua harta atas nama 5 beradik. Cumanya dalam surat wasiat tu, suami saya yang dapat duduk rumah pusaka. Sebelah rumah pusaka ada rumah besar dan beberapa rumah sewa kepunyaan emak mertua. Anak yang sulung dapat duduk rumah di sebelah rumah pesaka. Dan ternyata barang kemas emak mertua diwasiatkan untuk anak saya, cucu-cucu yang lain tak dapat. Adik-beradik suami yang lain pun tak dapat. Memang ditulis nama anak saya seorang. By the way, emak mertua saya sakit dah 2 tahun, 7 bulan sebelum meninggal memang dia pakai pampers dan tak larat bangun sebab lutut jadi lemah. Dan ada masalah perut, doktor suspek ada kanser. Tapi bila emak meninggal, bapa mertua pula tak nak bagi ikut kemahuan dan wasiat emak. Dia ubah dah, push anak saya supaya bersetuju untuk dibagikan ke adik-beradik suami 5 orang, termasuklah suami saya. Anak saya macam boleh pilih satu je buat kenangan dari neneknya. Kami pun terpaksa akur kerana malas nak bergaduh. Tak ada lagi serah terima barang kemas tu sampai sekarang. Maksud saya rasa patut ada macam akad yang menyatakan kalau barang kemas ni atuk beri kat cucu, anak saya, dan anak saya beri balik ke atuknya untuk dibagikan ke pakcik-makciknya. Anak saya baru 14 tahun. Tak faham lagi bab harta warisan dan wasiat ini. Tiap kali tak ada saya dan suami kat rumah, bapa mertua akan cakap kat anak saya suruh ikhlaskan barang kemas tu bagi ke anak-anak yang lain. Alasannya sebab takut anak-anak yang dengki dan marah pada kami. Mohon minta pandangan. Okey, itulah kisah seorang wanita yang agak sedih bila bapa mertua dia push anak dia untuk bagi barang-barang kemas tu dengan ikhlas kepada pakcik dan makcik dia. So kita nak tanyalah pendapat daripada tetamu istimewa kita. Dia adalah ibu mertua saya sendiri, Amira Ferdi. Hai, Mami. Hi everyone. Hi, welcome to our podcast. Thank you. Rasa macam pelik sikit lah. Selalu kita cakap dekat kamera sorang-sorang. Hari ni ada ramai pula dekat studio ni. Sama lah kita ya. I pun selalu record sorang-sorang. Tiba-tiba ada 2-3 orang kat depan ni. Rasa macam kekok. Tapi tak apalah, kita Maria nak tanya Mami punya advice ke? Ya, okay. Yang So follower tu. Ya, Mami dah dengar kan. Maria baca sikit, potong-potong sikit, tapi Mami ada dengar full story from her lah. So what's your pendapat about it? Mami rasa kalau kita ikut
apa yang orang wasiatkan tu, cara mulut ataupun cara tertulis, memang kita tak tahulah, ramai yang Mami tahu selama ni experience Mami, diorang akan ikut. Macam dia pesan, aku punya handbag ni bagi dekat orang ni, aku punya handbag ni bagi dekat orang ni. Kita selalu honor lah orang yang Mati tu. si mati tu punya death wish. Tapi because it's not officially endorsed, tu kebanyakan orang tak nak ikut. Tapi kes ni Mami rasa kita tak payahlah, if it is me lah, if let's say my mother wants to give the jewellery to Andrea lah katakan, and my father tak bagi, so I will actually leave the decision to my father-in-law, walaupun I tak happy. Kalau adik-beradik lain setuju, kata diorang pun tak nak barang kemas tu, at least tak ada pergaduhan dalam keluarga. You should honor the wish of the si mati, tapi orang yang nak mendapat harta tu kena ada hati yang lebih baik untuk bagi balik benda tu, supaya tak ada orang berebut-rebut atau ada orang yang sakit hati. So kiranya macam orang yang masih hidup ni, kita kena jaga hati jugalah, sebab dia orang masih hidup. Yes. Kan? And then it's up to us lah. Macam kadang-kadang pun macam dalam Mami punya family ada anak angkat ramai kan, ambil anak angkat, and then bila pecah-pecahkan harta tu, anak angkat tu tak ada dapat apa. Tapi kita orang sendiri yang decide, because he or she is in the family. Sebagai adik, kita anggap dia sebagai adik, kita portionkan bahagian kita tu untuk dia sebagai hadiah, supaya dia tak kecil hati yang mak bapak kita tak tinggalkan apa-apa pun untuk dia. So macam itulah juga Mami rasa, apa yang kita ada, kita give away a little bit. Kalau kita ada RM10, kita boleh bagi RM2 atau RM3. RM7 tu kita simpan, RM3 tu kita bagi. Kalau dah 7 beradik, ke 10 beradik, boleh dapat RM30 pada orang yang tak ada apa-apa tu. So Mami rasa barang kemas tu, pada pendapat Mami lah, I may not be the expert, tapi Mami rasa untuk nak harmonikan keluarga tu, biarlah bagi balik barang kemas tu. Kalau ada rezeki kita, adalah. Tu maknanya Allah kata bukan rezeki kita. Even our mother-in-law kata untuk anak kita, but still kalau Allah kata tak boleh, tak boleh juga kan. Bukan kita punya. So let go lah. Let go. Jangan fikir, suruh anak tu let go jugalah kan. I don't think anak dia macam harping over the emas. Because she's still young. Kita yang tua yang tahu barang kemas tu valuable ke tak, betul. Tapi budak dia tak peduli sangat pasal tu kan. Dia tak tahu pasal harta-harta ke apa. So at the end, anak tu yang stres. Atuk duk pujuk, mak kata jangan kan. So dia macam stres lah in the middle kan. Let go. Sometimes it's better to let go. Benda tu akan datang balik in a different way. Betul. Untuk kita. Betul, setuju. I rasa I pun sependapat dengan my mother-in-law. Memang kalau I pun, I will let go lah. Okay. So kita dah jawab soalan ataupun pendapat kita dah share. So sekarang kita ada soalan pula. Sebenarnya episod kita hari ni adalah cerita pasal adik-beradik, pasal ada rasa kecil hati ke, rasa tak best ke, rasa disappointed ke. So basically kita nak tahu, kalau patut ke kita ni kecil hati dengan adik-beradik kita bila adik-beradik kita jawab kat kita no, tak boleh tolong ke, reject ke, you know. Ada masa kena reject, ada masa adik-beradik kita kata yes kan. So in experience dalam kehidupan Mami sebagai kakak ataupun adik, ada tak Mami pernah experience rasa macam kecilnya hati aku, macam kenapa adik aku buat macam ni kat aku, kenapa abang aku buat macam ni kat aku. Patut ke Mami rasa macam tu, persoalkan. So mungkin Mami ada story nak share. Boleh. Ada. Kita sebagai manusia biasa, kita mesti ada disappointment dengan kita punya siblings ataupun dengan mak bapak kita. Tapi
kita shouldn't harp on it ataupun fikir benda tu sampai nak memutuskan kita punya relationship dengan kita punya siblings. Selalunya orang rebut pasal harta, tapi mami punya case, kita orang bukannya orang kaya, so tak ada harta, so kita orang pun tak berebut apa-apa pasal harta. Cuma macam kita minta tolong. Ada case mami pernah satu hari tu nak pergi kenduri. Kenduri tu dekat kampung, jauh. Lepas tu, I am single. So, I minta tolong one of my sisters. I cakap kat dia, boleh tak aku nak tumpang hang kereta hang pergi balik kampung nanti. Sebab aku seorang je. No point aku drive seorang-seorang balik kampung nak pergi kenduri tu. Lepas tu, dia kata, aku sorry lah. Kereta dia 7-seater. Lepas tu anak dia 3 orang. Lepas tu I ingat campur dengan I 4 Muat orang. lah. Boleh lah. Just 6 of us kan. Tanya-tanya dia jawab terus. Dia tak ada hesitate ke apa. Minta maaf lah. Aku rasa hang tak boleh tumpang aku. Pasal apa? Kereta hang kan 7-seater. Tak boleh. Sebab anak aku takkan selesa duduk di tumpang kereta aku. Pasal kereta aku tu memang walaupun 7-seater, anak aku kadang-kadang dia nak baring lah, dia nak apa ke. So aku nak anak aku selesa. Travel balik ke kampung. Mami macam disappointed gila. Oh my Terkejut God lah. Mami, kalaupun kereta tu 7-seater, ada 2-3 orang nak tumpang, kalau dia macam desperate, dia tak ada duit ke nak tumpang, Mami akan kata yes. Itu Mami. Yalah. Mami kata anak Mami yang kecil, hang nak tumpang aku boleh, tapi berimpit-rimpit sikit lah. Hang kena dukung. Duduklah Duduk pangku atas lah. riba. Anak aku yang kecil tu hang riba. Sampailah ke Perak pun tak apa. 2-3 jam je ni. Kalau hang sanggup, boleh. Jom. Boleh. Tapi tak semua orang macam tu. Yes. So Mami, mula-mula Mami macam terfikir juga lah. Pasal apa orang macam tak boleh tolong aku. Benda tu simple je. Aku nak tumpang je. Bukan aku nak duduk free. Mungkin aku akan bagi duit minyak ke aku tol akan ke. belanja makan. Tapi dia kata no means no. Bila Mami fikir-fikir macam tu, Mami kata people has their right. Yes. People, tak semua orang macam kita. Because I know my sister is not jahat. I know my sister is a very good person. Dia ada banyak kebaikan dia daripada yang tu. Kerana dia tak nak bagi dekat Mami tumpang dia tu je. Mami nak ambil hati. Mami nak diam diri sampai 2-3 bulan nak cakap dengan dia. Mami tak boleh lah. brush it off and I say it's okay. Kita boleh cari jalan lain macam mana kita nak balik ke kampung. Itu salah satu ceritanya. Kalau nak cerita memang banyak. Tapi dengar bila Mami cerita tu, Mara rasa macam sedih lah juga. Kan rasa macam kenapa macam tu kan. Bukannya kita nak, yelah sedih lah juga. Tapi bila fikir balik, macam Mami cakap, dia ada hak lah untuk kata no. Sebab tu kereta dia dengan family dia kan. Okay. Mungkin kita tak tahu reason dia. Mungkin dia nak singgah balik kampung husband dia ke. Dia dengan husband dia nak proceed pergi holiday ke. Ada lepas plan tu, lain ke. dia tak nak fikir semua tu. Dia nak kesenangan family dia. So kita kena faham semua tu dan kita jangan ambil hati. Faham. Sebab ramai orang kat luar sana, adik-beradik tu kecil hati sampai berbulan-bulan sebab kata bertahun. No je. Ada yang bertahun tak bercakap. Frustnya. Ada kawan Mami tu, dia kata anak dia seorang dah migrate ke Australia, seorang tu duduk sini. Tapi masa yang Australia tu nak kahwin, dia bawa lah anak dia yang ke sini tu pergi ke kahwin anak dia yang dekat Australia tu. Tapi dua-dua tak bercakap with each other. Dah 20 tahun tak bercakap. Jadi bila dia orang jumpa each other dekat wedding tu, masih tak bercakap, masih ego. Dia kata dia sebagai mak, dia rasa sedih. Sedih lah. Tu Mami tanyalah dia, why what was the cause for them not talking over the remote control? Masa kecil-kecil dulu. La ilaha remote illallah. control, siapa yang ada power boleh nak tengok TV channel apa. Pasal tu je. Pasal tu aja. Terus tak bercakap, terus buat hal sendiri sampai dah tua, sampai kakak dia nak kahwin pun tak bercakap. Kita tak nak macam tu. Dahsyatnya. Kecil-kecil dah ada perasaan macam tu. Kalau sebab baik tak intervene. So kalau diorang macam after the remote control,
Kalau diorang baik pun, I don't think it's going to be a good relationship over a Mungkin control. adik dia rasa macam kakak dia always get away with things. Maybe lah. And then mak tak masuk campur. Kalau mami akan kata engkau cakap sorry kat adik engkau. Hari ni kau tengok 2 jam. Lepas tu adik engkau pula tengok 2 jam. Mak dia tak control. I will intervene. Sepatutnya. Mungkin lah, tapi tak tahu. Itulah parenting ni berbeza-beza. Betul. So ada satu situation ni pula, macam Maria pun jenis kadang-kadang susah nak cakap no dekat adik-beradik ke, dekat anak-anak saudara ke, rasa macam sedih bila cakap. Adalah sekali-sekala kita cakap no kan, tapi ada rasa sedih bila cakap Rasa no guilty. tu, rasa guilty, rasa sedih, rasa tak dapat nak tolong, tapi memang betul-betul kita tak boleh tolong. So macam mami pernah tak experience macam mami rasa guilty ke, ataupun mami rasa sedih adik-beradik cakap no, tersentak ke? Ada tak? Ada, mesti ada. Especially masa mami duduk overseas, mami punya account tak ada overseas account. Mami punya account duit semua dekat Malaysia. Tapi ada at one time dulu tu mami terdesak. Mami nak ambil flight ke mana, entah ke mana pun tak tahulah. Tu mami contact lah one of mami punya siblings. Adik-beradik mami, Maria tahu kan, my sisters and my brothers semua kaya-kaya. So mami contact. Semua baik-baik. So mami contact lah one of my siblings tu. Mami tanya, boleh tak hang masuk dalam akaun aku 5,000? Aku perlu sangat-sangat duit tu hari ni juga. There's something wrong. I tak boleh transfer duit. I tak boleh nak buat apa-apa pun tak boleh. Boleh tak hang transfer duit? Dia kata, aku kena pick up dulu. Aku kena tanya spouse aku dulu. Kalau spouse aku bagi, baru aku boleh transfer. So mami macam okey lah, tunggu. Dalam 1 jam tu dia reply, partner aku kata hang minta je lah kat Adele. Kami tak boleh bagi kat hang duit 5,000 tu. Aunty mami masa dengar tu, mami macam disappointed gila. Okay. Lepas tu mami tak ada choice. Mami contact Adele juga. Cakap kat Adele pergi juga ambil duit dalam ASB Adele. Ambil duit tu bagi dekat mami 5,000, masukkan sekarang juga. Mami perlu duit tu. Nanti mami balik, mami transfer. Ataupun besok kalau mami boleh transfer, mami transfer. Bukannya 50,000, 5,000 je. Yeah. My sibling tu kaya gila. Okay, so mami macam disappointed. Tapi bila mami fikir kita nak pinjam duit orang, walaupun RM5 ataupun RM5,000, orang ada hak to say no. Because dia ada family, dia ada komitmen. Kita tak tahu dia kaya macam mana pun. Mungkin orang kata periuk nasi besar, kerak dia lagi besar. Kita pun tak tahu 5,000 tu kita nampak macam kecil pada dia yang orang kaya, tapi kita tak tahu hutang dia ada ke tak berapa. ada, anak dia cukup makan ke tak cukup makan, kita tak tahu. Kita tak tahu. Mula-mula mami rasa macam disappointed lah. Kenapalah adik aku, abang aku tak boleh tolong aku 5,000 je pun. Tapi bila mami fikir balik, nothing like orang yang boleh kata yes. Yang boleh tolong kita masa kita terdesak. Kita tahu kita boleh bayar, tapi ada orang yang nak pinjam duit walaupun 5,000, walaupun 1,000, dia tak boleh bayar. Jadi because mami tak pernah pinjam duit dari orang, orang tak tahu mami boleh bayar ke tak boleh bayar. Faham tak? Faham. Jadi dia ingat, hang ingat 5,000 kecil ke? Pada aku 5,000 kami boleh makan sebulan kot. Betul. Aku tak tahu hang boleh bayar ke duit aku. So bila kita fikir macam tu, kita forgive. Sebab kita rasa orang tu memang ada hak nak kata no. Kita jangan harap kita minta tolong orang, orang akan kata yes. Betul. Tapi syukurlah masa tu pun Adele berduit. Bolehlah suruh Adele tampungkan mak dia 5,000. Tapi sempat jugalah masa tu pun macam dah desperate, takut bank tutup. Tak sempat nak beli tiket yang at that price and all that. Duit pula overspend kita kat overseas kan. Sometimes kita kat overseas memang macam tu. Itulah, tu je lah salah ceritanya pasal duit. Kita jangan rasa guilty kita boleh bagi ke tak boleh bagi. Itu kita punya hak, itu duit kita. Kita ada
reason kita sendiri Ya. nak bagi ke tak bagi duit. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak boleh cakap no sampai dia sendiri yang depressed. Dia Betul. sendiri yang macam kena kerja teruk supaya kalau ada adik-beradik minta duit kan, dia kena cakap yes sebab dia rasa guilty. People pleaser, betul. Ada satu kes yang budak perempuan ni dia pernah pinjam daripada Along untuk nak tolong kakak dia. Kakak dia ni memang hopeless. Lepas tu kakak dia janji nak bayar balik kat dia, kakak dia tak bayar. Sekarang dia kena bayar Along tu every month, dia kena bayar Along tu. Dia kata dia susah gila nanti, saya menyesal. Lepas tu mami advice dia, mami kata kat dia, jangan sesekali kalau kita nak suap makan di mulut kita pun orang kata kais pagi, Kais pagi makan pagi, kais malam makan makan kais- petang. Kais petang makan petang. Okey lah. Kita dua-dua hopeless. Teruk Malay punya proverbs. You menunggu gaji bulan depan untuk nak bayar hutang bulan ni, macam tu. Betul. So kita macam itulah, kalau kita berhutang untuk orang sebab kita kesian kakak kita, last kita yang susah. yang susah. Kesian dekat budak tu, tapi itulah dia nak buat macam mana. Tapi dia macam adik-beradik ni, dia mesti cari adik-beradik dulu untuk minta tolong sebenarnya. Dengan siapa lagi dia nak minta tolong kan? Macam itulah, kalau parents dah tak ada, adik-beradik jugalah kita nak minta tolong. Then after that mungkin friends ke kan. So far mami dalam hidup mami pernah tanya kawan-kawan mami lah nak pinjam duit kan. Bukan mami tak pernah susah dulu, tapi mami tanya 3-4 orang kawan mami, semua cakap yes. Semua bagi pinjam duit. Diorang tak takut. Dan ada juga 2-3 orang kawan mami yang mami percaya boleh pinjam daripada mami dengan bapa 180,000 untuk buka bisnes. Dia kata dia akan bayar in 6 months. Dia bayar. Dan nasib baik banyak dia tu. dah jadi millionaire sekarang dengan bisnes tu. Dia selalu cakap kat mami, kalau tak kerana you dengan AB invest 180,000 tu, I takkan ada dekat sini. Lepas tu ada baru-baru ni seorang lagi pun kawan mami, dia nak minta pinjam 80,000. Lepas tu mami immediately kata yes sebab mami tahu, sedih pula. Masa mami pernah susah, dia salah seorang kawan mami yang tolong. Nangis. So bila kita ada duit, kita teringat balik. Siapa yang pernah kita susah tolong kita. Betul. So I terus kata yes. Bila you boleh bayar, you bayar. Tapi dalam masa sebulan tu dia bayar balik 80,000. Teringat pasal masa Maria kena empedu hari tu kan. Maria call Syahri Amin, my friend tu. I cakap kat dia, aku tak boleh masuk government sebab government tak accept. Aku tak tahan dah. Tapi aku bukan tak ada duit, tapi rasa macam banyak sangat. And then dia kata, kau nak berapa? Kau pergi masuk sekarang, aku bayarkan. Sebab I remember masa kita orang start jadi makeup artist, Maria berduit sikit lah. Dia tak berapa sangat. So I always belanja dia apa semua. So itulah, dulu dia susah, kita tolong. Sekarang kita susah, dia tolong. Betul. Tapi alhamdulillah lah, dia tak bayar pun. Sebab my mother-in-law kata, kan ada emas tu, gadai je. Barang kemas banyak-banyak, simpan buat apa, pergi gadai. Tak terfikir kan. Kita dah panik, dah sakit semua kan. Itulah kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang memang adik-beradik kita nak minta tolong susah sikit. Tapi kawan-kawan kita yang kita kenal dari dulu, dari kecil, yang kita tahu dia amanah, kita boleh bagi. Boleh bagi pinjam. Betul. Dia akan bayar balik. Dan kita pun insyaAllah akan tolong dan bayar balik kalau kita nak pinjam. Okey, korang sedih ya. Episod ni dia macam relax, sedih. I pun dah ternangis. So ada lagi ke cerita Mami pasal adik-beradik? Mami sedih ke, tersentuh ke, tersentap ke? Ada lagi? Cerita pasal adik-beradik ni,
kita kadang-kadang kita rasa macam kita dibesarkan dalam satu family. Satu bapa, satu mak. Dan kita rasa macam kita tahu hati perut abang, kakak, adik kita. Tapi sebenarnya kita tak tahu. Macam aunty, mami masa my sister meninggal, mami ada dapat satu buku diary. Okay. Buku diary tu my sister tulis dan dia tinggalkan bila anak dia clearkan rumah dia, anak dia bagi mami baca. Bila mami baca diary tu, mami macam terkejut gila, okey? Dalam diary tu dia kutuk semua orang dalam family kami. Wow. Dia cakap pasal my mother. Dia cakap pasal my elder sister. Dia cakap pasal my brother. Wow. Dan dia cakap pasal adik-adik dia. Dan mami salah seorang daripada adik dia yang mami baca part mami tu, mami terkejut gila. Dia cakap dekat dalam diary tu, mami ni belagak. Okay. Mami ni suka menunjuk-nunjuk. Okay. Susah nak tolong orang. Which mami rasa is just the opposite of my character. Okay. Tapi itu dia punya view of me. Tapi dia tak pernah cakap kat mami masa hidup. Dia tak pernah cakap. Dia tak pernah cakap siapa pun. Dia cakap pasal semua orang dalam diary tu buruk. Okay. Except my father. My My father, dia memang adore my father. Tapi bila mami fikir balik, mami tak nak kecil hati sebab my sister tu pun dah meninggal. Dan diary tu anak dia tunjuk dekat mami tu, macam anak dia pun mungkin terkejut. Kenapa mama dia tulis macam tu. Yes. Tapi bila mami fikir balik, mami rasa there must be time in my sister's life when dia rasa tertekan. Yeah. Dia rasa macam dia minta tolong kat kita orang, we were never there. Yeah, understand. Mungkin at that time dia rasa desperate. Tapi siapa pun tak jenguk dia, siapa pun tak ambil tahu hal dia. Okay. Mungkin. Kita tak tahu kenapa dia tulis diary macam tu. But I learned a lesson from there. Bukan mami nak marah, mami jadi buat benda tu sebagai pelajaran untuk mami yang ada orang pandang mami differently. Yes. Tak baik. Belagak, menunjuk. Okay? Tapi walaupun kita tak macam tu, orang pendapatkan kita macam tu, kita terima je. Yes. Semua orang ada pendapat masing-masing. sendiri, masing-masing. Betul. Maria pernah rasa? Pernah rasa macam tu. Yes. I rasa macam tak semua orang akan suka I. Dalam family ke, dalam kawan-kawan ke. Sometimes dia orang act to like us because dia tak nak kecilkan hati kita. Sebenarnya dia bukan suka kita sangat pun, tapi tak adalah teruk sangat sampai tak nak kawan dengan kita macam tu kan. Semua orang ada opinion masing-masing. And then benda-benda macam ni, benda-benda negatif macam ni, kita boleh sakit hati sehari dua je. Lepas tu kita let go. Kejap, soalan mami tu rasanya Maria rasa mami macam tu ke? Tak. Mami rasa tanya Maria macam Maria pernah tak pernah orang tak buat rasa, kat Maria macam tu. Maria sangka Maria baik, tapi orang sebenarnya ada pernah dengar lah. Kita ingat orang tu suka kat kita, tapi sebenarnya kita dengar daripada orang lain, sebenarnya orang tu sebenarnya tak suka kita. Kutuk kita, kau punya. Ada kan, banyak especially sekarang ni lah. When in social media so many competition kan, macam umur Maria ni lagi lah ramai orang nak mengata. Kalau macam mami katalah sampai mulut kau berbuih pun, aku ni dah 66 tahun. Tapi dulu masa Maria muda memang tak boleh. Actually awal-awal masa I masuk social media, tak boleh. Stress juga, orang kutuk kita semua. Tapi lama-lama macam lantak kau lah. I think age lah. Our age kan. Bila suka overthinking, selalu cakap kat Adele, I tak boleh orang cakap macam ni dengan I apa semua. Yang Adele jenis tak kisah, tak peduli kan. Adele macam mak dia. Kan? Dia cakap apa you nak peduli dia. Tapi kita peduli. Lama-lama I think Adele pun dah ajar I untuk
Terima je. Terima je. Jangan overthinking. You at the end you balik kat anak-anak, dekat family you. Betul. Diorang tak boleh buat apa pun dekat you. Dia orang pun tak kenal kita. Ya, betul. Dia nampak kita dari luaran saja. Dia tak tahu kita macam mana dekat rumah, kita Betul. macam mana dengan orang, macam mana dengan close friend, dengan family kan. Ada juga satu cerita yang pasal nak ambil hati tu, kalau terfikir-fikir, ada juga pernah Mami approach adik-beradik Mami nak tumpangkan Andrea. Sementara dia nak cari rumah untuk study, further study dekat MSU. Tapi my family cakap, no, aku tak boleh tumpangkan Andrea kat rumah aku. Lepas tu Mami fikir, tapi anak saudara lain engkau boleh tumpangkan. Tapi anak aku engkau tak boleh tumpangkan. Kenapa engkau pilih kasih macam tu? Tapi Mami bila fikir-fikir balik, dia mesti ada reason dia. Sebab satu, mungkin dia rasa Andrea is not a person who is homely person. Understand. Andrea outgoing. Andrea kadang-kadang malam balik lambat. Andrea ada all kinds of friends. Mungkin kalau duduk dengan dia nak disiplin tak boleh. Tak boleh. Sebab kakak dia punya anak. And then mungkin nanti terasa hati pula kakak aku, anak saudara aku terasa hati. Dia cakap no. So Mami sampai sekarang bila Mami terfikir, kalau Mami nak sakit hati, memang Mami sakit hati. Tapi why? Why should you want to ambil hati kalau orang kata no to kita punya request? Memang kadang-kadang kita desperate. Kita nak letakkan anak kita untuk senangkan kita punya arrangement untuk dia nak masuk college macam mana. Tapi 2-3 hari tu instead of nak ulang alik daripada PD ke KL tu, kita macam pening kepala sikit. Ataupun nak ulang balik sampai ke Penang ke, kalau dia nak masuk universiti kat Penang, kita pening kepala kan. Nak tumpang. Dulu Mami ingat masa Mami nak masuk college daripada Kedah nak masuk ke Shah Alam, Mami duduk rumah Pak Su Zubir je. Tu pun my father, Abah just call the brother and said, Amy nak masuk ni, tumpangkan dia duduk seminggu sebelum dia masuk hostel. Of course my Pak Su said yes. Kita tak terfikir pun masa tu susah ke tak susah bapak kita, susah ke tak susah Pak Su kita kan. Tapi nasib baiklah macam Andrea pun dia tak terfikir mak dia ni susah nak letak aku dekat mana, nak masuk kat mana, tahu-tahu nak semua dah tumpang settle. siapa, tahu-tahu semua dah elok. Ada answer dah. Betul tu. Tapi jangan ambil hati, jangan ambil hati apa-apa pun kalau orang kata no dekat kita. Betul. Sebab kita tak payah kerana benda kecil macam tu kita besarkan masalah tu nak menjadi bergaduh besar sampai adik-beradik. Betul. Tapi back to the story yang Mami jumpa diary of your sister tu, Mami cerita tak dekat adik-beradik yang lain yang dia kata habis pasal cerita. Macam apa dia orang punya reaction? Apa dia orang? Ada satu tu jawab kata, aku dah tahu dah. Oh, ya ke? Tapi yang lain macam, oh ya ke, ya ke. Macam Mami juga lah terkejut. Okey, Maria pun first time dengar. Tak pernah dengar. First time Mami cerita. Memang itu pun masa Mami dapat diary tu pun masa just after COVID. Mami balik daripada US. My nephew bagi dekat I. Tapi Maria rasa terkejut Mami tu sama macam Maria punya terkejut baca diary Daddy. Pun terkejut sebab Daddy bukanlah a person yang suka cerita pasal orang lain, pasal adik-beradik dia ke, pasal my mom, pasal adik-beradik I ke. Dia tak pernah cerita, semua simpan. Tapi bila dia dah meninggal, Maria arrange semua dia punya buku semua. Memang terkejut. And then ada juga kan zaman dulu kan surat. Dapat surat daripada Norway. Dapat surat daripada sana sini, cerita pasal spouse dia, cerita pasal anak tiri lah, pasal anak lah, pasal macam-macam lah. Bila Mara baca kan, wow, zaman I tak ada macam ni kan. Adalah diary sikit-sikit kan, tapi tak ada orang hantar surat kat I cerita pasal spouse dia semua, tak ada. Tapi I rasa zaman tu memang sukalah orang
express themselves through letters kan, Sebab tak ada diaries. cara lain. Dulu-dulu nak telefon mahal. Ya. Tambah kalau duduk overseas. Mami masa duduk overseas tu, Mami memang every week akan pergi post office. And Post surat. And then until now, kawan-kawan Mami atau my brothers and sisters yang mana simpan surat tu, bila tengok balik nak tergelak pula. Semua cerita. Aku hari ni sedih, anak aku macam ni, hari ni anak aku first day of school, macam mana, semua cerita lah. Sebab kita tak ada internet masa tu. Betul. Paling-paling atau postcard. Betul-betul. Old school. Seronok. Bila I baca buka My Dad punya buku tu, semua memang terkejut lah. So Maya tahulah Mami rasa macam mana. Sebab maybe your sister tak cerita, tak bagi tahu, tak luahkan. Bila dia dah tak ada, kita baca ada tak rasa guilty ke, tak borak dengan dia? Tak ada pula, sebab Mami rasa macam Mami dengan dia memang close. Okay. Dan Mami rasa macam terkejut lah sebab kita orang close dan dia tak pernah cakap pun dia ada rasa negatif. Yes. Terhadap Mami. Maknanya dia jaga hati Mami jugalah, mungkin sayang lah. Mungkin sebab kami faham. memang close. Okay, so itulah perbualan kita kali ni dengan my mother-in-law. So happy. Thank you so much Mami, spend time jauh-jauh datang untuk podcast ni. So sebelum kita end this podcast, kita ada Rapid fire. Okay, so Mari akan sebut something and Mami kena reply. Okay, the Dalam next 1 thing yang Mami second. fikir. Yes. Your best personality trait. Loving. Okay, next. Romance or action movies? Of course, romance. Oh, salah satu movie tu? Maybe Pretty Woman kot. Oh, that's my favourite. Yang tu memang I suka. I tengok banyak kali. Ulang-ulang pun tak apa. Best. Okay, favourite book? Favourite book, Mami suka yang macam motivational punya buku. So my favourite author would be Oprah. Okay. Oprah best juga. Soulmate. Norbert lah. Dah agak dah. Walaupun laki 3, nak hak tengah. Sebab Mak Saleh lain macam lain lain macam. macam. Okay, next. Secrets. Secret banyak. Okay. Secrets banyak, tak boleh lah bagi tahu kan. Okay. Kata one word, jawab kan one word as quick banyak. as possible. Red. Apa tu? Red. Apa tu red? Red. Apa tu red? Warna. Oh, warna. Red. Fire. Okay. Anti TikTok. Loklak. Tahu tak loklak tu apa? Oh, pandai. Tahu. Tapi memang betul. Okay, marriage. Elizabeth Taylor. Banyak lelaki tu. Berapa? 11 12 kan? Oh, ya Allah, macam mana Mami muda, selalu tua cakap kat semua orang ada. masa Mami kahwin dengan Norbert mati tu, Mami kata Mami nak kahwin lagi. Lepas tu orang cakap kat Mami, you ni tak serik-serik ke nak kahwin lagi? Lepas tu Mami kata, kalau Elizabeth Taylor boleh kahwin 11 kali, takkan I tak boleh. Betul. Okay. Most revisited memory. Oh, okay. It will always be my childhood. Great, yes. Apa dia? Childhood, storytelling. My father suka storytelling. And then jaga kita orang masa kita orang sakit. My father is the one yang akan bubuh-ubat kat kudis-kudis kita orang. My father yang akan bawa patah tangan, pecah kepala, kaki tempang, semua my father yang akan buat semua tu. So it is the caring part of my father yang I memang fikir I akan pass it on to my children and my cucu. That's great. Okay. Life purpose. Kita semua datang kat sini, dunia ni ada life purpose sebab
Mami ingat satu insiden Mami dengan Norbert dekat hospital tu. Mami menangis macam dia duduk kat hospital 108 days. Macam Mami sedih kan. Tu dia kata dekat Mami, my purpose here is done. God made me meet you here to live this life with you. If my purpose is done, I have to go. Don't cry. I'm not dead. I just move on from physical to spiritual. I'm always there. Sedih ke? Oh, memang sedih. Tapi Norbert memang has always been a very spiritual person. Dan Mami rasa Mami hidup dengan dia walaupun for a short time. Mami rasa impact yang dia tinggalkan dekat Mami memang hebat. Betul. Dah nangis lagi. Tak boleh kalau cerita pasal Norbert, Andrea, Daddy. Aduh, sedih lah pula. Okay, next. Regrets. There are a lot of regrets. One of them is tak boleh cakap. Mesti nangis. Tinggal anak 3 orang. Sebab Aizat pernah tanya Mami, apa Mami rasa Mami tinggalkan anak Mami 3 orang dekat Baba? Mami ada rasa regret tak? Kalau kita ikut hati kita pada masa tu, kita rasa tak ada regret. Sebab masa tu Mami fikir Mami nak happy, Mami nak move on with Mami punya life. Tapi bila kita dah tua-tua ni, anak kita approach kita, tanya kita, Mami tahu tak apa perasaan Mami, apa perasaan kita masa Mami tinggalkan kita. Bila dia cerita perasaan dia, kita takkan tinggal anak kita. That is one of the regrets lah. Sebab kita masa tu kita sakit hati, kita keras hati, kita nak move on with life, kita nak happy, kita buat. Tapi apa decision kita buat tu memang ada impact dekat anak-anak kita, whether it's positive or negative. Yeah. Dan second regret tu Mami rasa is Mami banyak sangat travel dan banyak tinggalkan Indria to be on her own in her teenage years. Yeah. Hari yang dia boleh bercuti, ambil 2-3 minggu, dia boleh fly in to meet me. Yeah. Tapi most of the time, banyak masa dia spend sendirian. Bapak tak ada, abang-abang pun dah kahwin. So dia seorang-seorang. Kalau Mami tahu dia punya time dengan family is short, I would have stayed more in Malaysia and spend time with her. Dah, janganlah tanya soalan yang menyedihkan. Banyak sangat soalan yang menyedihkan ni. Aduh, ini apa, you apa, manager producer yang bagi soalan-soalan ni. Naughty lah Adele ni. Memang dia nak tengok mak dia nangis. Tapi nak make up kita. Tapi nak cerita sikit lah, selit sikit lah. Masa I jumpa Adele for the first time lah. Sebab Mara kan jumpa Mami dulu, kenal Mami dulu. Lepas tu masa Mami pergi kat Australia tu, dia cakap lah, my parents dah cerai dah, macam relax je. Tapi masa I teman dia pergi rumah Puchong tu, pindah tu, masa tu dia nangis. Masa tu lah I kata, you sedih ke? Dia kata, memanglah I sedih. Dia nangis. Maybe dia dah biasa, Mami ada, Daddy ada, Baba ada, provide everything. Tiba-tiba mak bapak tak ada, kena tinggal seorang dengan adik, mestilah sedih. Tu memang sedih. Tapi dia kata
Masa tu je lah dia rasa sedih. Lepas tu dia move on and dia continue with his life. Alhamdulillah lah Adele dia tahu apa dia nak in his life. Dia tahu yang apa mak dia buat tu, bapak dia buat tu, itu kehidupan mak bapak dia. So I pun rasa macam tu lah. I mean I've never experienced mak bapak I cerai, tapi part in my life I pernah experience some things yang I have to decide for myself, for my own happiness semua. So semua anak akan terima differently lah. Memang kan? Mami rasa yang tu differently. Sebab Mami rasa macam Adele, Aizat dengan Andrea, tiga-tiga orang in the same family with one father, one mother, brought up in a loving environment. Everything they want they get. Tapi bila dah bercerai tu, impact on the children semua lain-lain. Lain-lain, takkan sama. Mami rasa yang paling teruk impact Aizat. Because dia middle child, dia tak ekspresif. Macam Adele dengan Andrea ekspresif. Dan Andrea ada time yang dia form 3, 15 sampai 22 dia duduk dengan Mami. Mami dah balik Malaysia dan dia duduk dengan Mami. So since dia 15 sampai 22, Mami adalah juga spend time dengan dia. Whereas Aizat dah lah masuk boarding school. Lepas tu pergi Australia. Lepas tu kerja overseas. So dia yang paling less contact. Walaupun bring up anak dengan semua kasih sayang yang sama, tapi Mami rasa Aizat yang banyak impact teruk. Adele memang dia macam Mami lah. Dia fight for something, dia go for it head on. Kita orang memang yang jenis macam tu, yang benda tu datang, tak fikir orang lain. Kita buat untuk happiness kita sendiri, kita charge it head on. Kalau aku takut height, aku panjat building yang tinggi. Kalau aku takut water, aku takut drown, aku belajar berenang. Adele dia semangat dia macam Mami. Betul. Setuju. Aizat pula jenis yang macam kalau takut, kita nak kena pujuk dia, kita nak coerce dia. Tak apa, try. Mami akan masuk dalam air dengan Aizat. Mami akan teman Aizat. Mami akan itu. Karakter different kan? Karakter semua lain-lain. Takkan sama punya. Dia orang ambil divorce tu macam mana, kita tak tahu. Sampai bila dia dah beranak, dia dah kahwin, dia dah beranak dan dia sendiri experience life, barulah bila duduk sama-sama makan bersembang, dia baru pun kita cerita. tahu. Rupanya anak aku dia suffer masa aku divorce tu. Rupanya anak aku macam ni. Ada realization. Macam Adele kan dia naughty sikit. Bila divorce, dia terus jadi baik. Dia terus tukar perangai. Dia terus jadi mature. Dia terus tak ada take life easily. Betul. Relax, melepak-lepak. Andrea pula sense of belonging dah tak ada. Dia pandai pula bawa diri. Dia pandai. Kalau I kata Raya ni, Andrea Raya kat Penang lah, dia boleh je fly ke Penang pergi seorang. Jadi dia jadi independent bila tak ada mak. Betul. Memang dia sangat independent. Lain kan anak tiga-tiga. Different. Memang different. Dah. Betul. Ada soalan lagi? Ada Aduh. lagi. Okay. Love. Eternity. Next, Barbara Streisand or Sting? Sting, of course. Ya ke? Barbara I dah tahu Mami punya favourite singer. Mami punya favourite singer memang Barbara Streisand. Sting is my favourite singer as a male artist. Barbara Streisand, I suka dia punya voice and all that, tapi dia punya character in real life, bila baca dia punya biografi, dia seorang yang meticulous dan seorang yang OCD dan susah nak hidup dengan dia. Dia kalau pergi ke set nak buat show ke apa ke, she is a very difficult person to handle. Yang tu that part of Barbara Streisand yang Mami tak minat. I tak minat. Okay. Tapi suara dia sedap. Suara dia I pun sedap. suka. Everlasting. Lepas tu Sting, I memang suka dia sebab masa dia menyanyi, masa dia in the TV movie, bukan, song clip
every step you take, every move you make. I tengok video klip tu, I tengok mulut dia macam, oh my god, so bloody handsome. If only I can kiss this man, you know. I don't imagine macam tu lah. Masa tu kita muda Ya, kan. kita dulu macam time I dulu kot pun tengok TV je. Mana ada banyak sangat info. Oh, bila tengok TV tu tengok bibir lah, tengok body lah. Lepas tu bila dah Mami duduk kat England tu, Mami tengok talk show Oprah kan. I love Oprah very much. Tengok talk show, dia orang invite Sting. Sting ni dia kahwin dengan TV presenter tau. Mak Saleh dia kahwin berbelas-belas tahun masa tu. Belum puluh-puluh tahun lagi lah. Bila dia orang interview Sting dengan bini dia, Sting tu cakap, bini dia cakap, Sting ialah seorang lelaki yang paling hebat. Oh. Oprah tanyalah dia paling hebat macam mana. Lepas tu dia kata paling hebat in all ways. Wow. Lepas tu tanya lagi, elaborate lah sikit all ways tu macam mana. Dia kata he can make love to you for 5-6 hours. Wow. Bila Mami dengar tu, Mami macam, my imaginary man, the man that I like and I admire is exactly how I imagine him to be. Gatal kan. Lepas tu dah lah Mami lagi lah sukalah sangat dekat Sting ni, dengan botak dia, dengan mata biru dia semua kan. Ya Allah, nasib baik Norbert tu tak botak tapi mata biru tu dapat lah. So lepas tu dia kata Sting je seorang lelaki yang jenis dia treat wife dia macam princess. Wow. Dia akan layan bini dia way before dia masuk kat bedroom. Itulah sebenarnya tau. Kan? Apa orang perempuan nak kan? Dia macam bukan main terjah je ya. So bila dia kata macam tu, kami semua macam audience semua tepuk tangan. Yang Mami dekat sini, oh my god, where's this man? Until sekarang kalau Mami tengok Sting, walaupun dia dah tua, sekarang dia main muzik kan, Mami tengoklah video-video dia, dia memang still so gorgeous. Wow. Walaupun dah tua kedut. Kita pun dah tua kedut. Okey lah tu. Tapi natural lah perasaan seorang perempuan ataupun lelaki pun kan tengok orang lain. Kalau kan tengok perempuan mesti ada yang kita suka. Macam orang tanya, who's your favourite crush? Pada Mami, Sting tu bukan crush dah, sebab Mami dah kahwin masa tu. Tapi Mami still suka juga. Kalau Sting come je on video mesti TV show, tengok. mesti tengok. Oh, cair lah. Cair habis. Betul tak orang cakap cair? Cair. Okay, next. Best achievements. Best achievement work life lah. Work life. Mami rasa work life because I started as a secretary, and then I ambil course in interior design, and then I ambil course in administration sampai boleh jadi HR, and pakai juga skill-skill untuk nak buat interior design untuk rumah sendiri dan rumah adik-beradik. So I rasa in career wise, that's my best achievement. Daripada sekolah main-main, dapat bahasa Malaysia 7, orang lain semua dah masuk ITM, kita tak dapat masuk ITM lagi, so kita kena ambil receipt BM paper. Lepas tu dah successful bila dah masuk ITM, dapat Dean's List. Lepas tu progress sampailah retire. So Mami rasa achievement is my career. Your career. Yes. That's great. Okay, next. Polis Ugama. Allah mak. Polis Ugama ni memang banyak dekat Facebook. Dekat TikTok kurang. Dekat Facebook berlambak Polis Ugama. Boleh ke letak Facebook kat podcast? Boleh. Dekat Spotify boleh. Memang ramai. Dan masa Mami buat live dekat TikTok pun ramai Polis Ugama masuk. Kenapa Mami panggil dia orang polis agama? Sebab dalam English they call it like religious police.
Especially kalau Mami, sebab Mami selalu masuk video-video yang memang study Quran, dan diorang selalu panggil orang-orang yang polis agama ni, orang-orang yang ikut macam tu lah, macam mas wear tudung, mas itu, mas ini. So diorang akan panggil orang-orang tu religious police, because masuk dalam diorang. Tapi Mami tukar ke Melayu. Polis agama. Mami kata polis agama masuk dah kat Facebook aku. Polis agama Tapi masuk orang banyak lah tanya soalan Kak Maria kat TikTok kan. Apa suami kau tak tegur ke mak mentua kau? Adik-beradik dia tak menegur ni. Tak payahlah cakap pasal anak-anak lah. Macam I masuk grup my mother-in-law punya family kan, ada je adik-beradik tegur, mami tegur adik-beradik yang lain, adik-beradik tegur mami, and I don't see any hates. Kan? Sebab I tengok macam relax je. Macam hang tak boleh macam tu, hang kena macam ni, lepas tu besok jumpa relax, tak ada apa-apa. Tak ada pun tegur tu mestilah tegur kan. Tapi kadang-kadang cara menegur tu macam pelik sikit. Macam polis agama ni, dia orang punya peneguran tu macam pelik. Macam dia terus judge Mami. Macam Mami punya family, walaupun kita orang dibesarkan in a western way, sebab Tok Wan dia memang westernized lah in dia punya thinking. Dia pun tak lah orang kata. Tapi brothers and sisters dia, brothers and sisters dia memang banyak yang alim, ustaz and all that. Tapi belah Tok Wan, belah Kedah semua, diorang macam pentingkan kasih sayang lebih daripada menegur. Jadi diorang tak kisah you tak pakai tudung ke, macam Pak Su Zubir semua, diorang memang orang alim-alim. Pak Cik Ed kami semua diorang ustaz-ustaz. Tapi diorang tak pernah tegur, sebab pada diorang lagi lebih penting sayang adik kita ataupun abang kita punya isteri ataupun anak saudara kita lebih elok daripada kita menegur dan kecil hati dan tarik diri. Sebab tu Mami kata important. When it comes to family, jangan ambil hati, jangan orang kata tarik diri dan buat musuh. Sebab Maria ada satu kes ni, kawan Maria punya abang lah, dia memang kononnya alim gila lah, duk tegur kita orang pakai seksi apa semua. Adik dia ni pakai tudung labuh, tapi one fine day dia ternampak adik dia pakai seksi, tak pakai tudung dekat luar. So dia sibuk menegur orang luar daripada family dia. Dia rasa macam family dia dah sempurna, tapi at the end of the day, dia memang terkejut beruk dia nampak adik dia sendiri kat luar pakai seksi. Kita orang dah lama tahu, kita orang tak cakap, tapi dia duk tegur kita pakai seksi apa semua. Tapi itulah pengajaran yang sampai sekarang Maria rasa macam tak nak tegur orang lain, sebab aku tak tahu anak aku sempurna tak kat luar. Betul. Because bila dia dekat luar, kita tak tahu. So you all yang polis agama ni duk tegur-tegur kita ni, yang tunjuk semua benda kat social media, you tak tahu family you sempurna ke tak kat luar. Betul tak? Mami macam rasa macam ni. Mami rasa bila Mami tengok Mami punya comments yang sampai jadi 500,000 komen tu, kadang-kadang sampai tak terbaca lah. Semua yang komen dekat situ pada Mami lah. Mami rasa diorang nak tunjuk diorang lebih pandai satu dalam agama. Diorang rasa macam Mami ni jahil, tak tahu apa benda pasal agama. Tak apalah kalau dia nak tegur. Yang lain yang nak menokok nambah cerita tu semua, Mami rasa. Yang kedua, diorang tak pernah keluar daripada Malaysia. Yes, I agree. Sebab Mami rasa diorang diorang kata, kat tangan ada tattoo, dekat tangan kuku panjang, makan tangan kiri, itu ini semua, bulu mata palsu lah, itulah inilah. Selalu kena kecam ni aunty ni. Tapi Mami rasa kalau diorang pergi keluar, diorang pergi ke Morocco ke, diorang pergi ke negara-negara Islam, perempuan-perempuan Islam di negara lain, diorang akan nampak even dekat Mekah pun orang ada pakai nail polish. Yes. You akan nampak orang letak makeup. You akan nampak orang bulu mata palsu. Sebab tu you jangan ingat agama yang you belajar dekat Malaysia ni ialah agama you sahaja yang akan nak temu Tuhan nanti. Orang lain pun, orang Islam juga, dia pun percaya cara dia nak temukan Tuhan besok,
cara dia yang Ya. benar. Jangan you Ya. ingat cara you je yang benar. Banyak orang lagi cara dia Ya. yang dia rasa dia benar. Simple je, dia macam Maria kan. Maria ada pakcik yang Kristian. I always doa untuk diorang masuk syurga. Walaupun diorang tak masuk Islam, tapi I believe ada syurga untuk diorang sebab kepercayaan dia lebih kurang sama macam kita. Kita tak tahu dia faham Tuhan dia macam Anwar dengan Khalid lah. Born Islam tapi not practicing Islam. Tapi sekarang tengok bini Khalid pun dah masuk Islam. Mungkin sekarang kalau mami balik this year jumpa dia orang, mana tahu tengok-tengok kot dah semayang, dah belajar semayang. Kita tak tahu. Kan dia orang mesti dia orang macam respect. Tengok mami pergi kat sana, mami puasa, dia orang pun puasa. Macam Norbert dulu masa dia masuk Islam pun. Kawan-kawan Melayu dia semua puasa sampai kat Singapura buka puasa. Dia masih pun puasa. Dia orang gelak kat dia. Why you Christian also you want to puasa? Dia kata never mind, I want to try. I want to try. Dia umur 22-23 masa tu. Tapi dia buat juga. So benda-benda pasal agama ni, dengan besoknya hari ni you kafir, you buat jahat, besok Tuhan nak ubah hati you, kita tak tahu. Terus dia mati masuk syurga, kita tak tahu semua tu. Satulah mami rasa, kalau kita nampak orang tu lain daripada kita, jangan kita rasa kita tu lebih elok daripada orang tu. Kita nampak orang tu berlain daripada kita, jangan kita ingat kita nak menegur dia, kita nak tunjuk cara kita yang paling betul, cara kita yang paling best. Betul, setuju. Mami bagi sampel senang je. Engkau masak tempoyak, gulai tempoyak, engkau tak letak bawang. Aku masak gulai tempoyak, aku letak bawang. Rasanya sedap juga. Last-last masuk perut. Semua orang akan rasa kesedapan tempoyak yang mak dia masak tu yang paling sedap. Macam tu juga agama. Apa yang kita rasa kita punya kepercayaan tu yang paling elok, dan yang tu yang akan bawa kita nak temu Tuhan besok bila kita mati. Betul. Okey, aunty pun rasa macam tu. Aunty rasa apa yang aunty percaya ni, aunty tak menduakan Tuhan, aunty tak go against anybody, tak menegur orang, oh cara engkau sujud macam ni salah, cara engkau buat macam ni salah. Ada kawan aunty, cousin aunty Syiah, semua ada, tapi kita orang respect each other. Ya, betul. Memang kalau dulu Maria masa kecil, umur 12 tahun pergi Mekah pun terkejut. Kenapa orang tu solat macam tu? Kenapa aku solat macam ni? Bila dah besar teringat macam tu, kita kena respect Respect itu orang yang je. diorang belajar daripada kecil. Diorang tetap Islam. Kalau tak, dia takkan sampai Mekah. Allah kalau tengok dekat Egypt tu, masa hari raya diorang semayang macam mana. Memang. Berdiri macam tu je. Macam orang Malaysia kalau tengok mesti terkejut. Memang kata terpesong lah, masuk neraka lah. Mesti ada judge. Mesti yang judge. Mesti punya. Tapi biar orang tahu dia punya diri dekat dengan Allah tu, cara dia sendiri. At the end Allah juga yang akan judge. Allah juga yang akan terima kita seadanya. Dia nak tukar hati you, cara dia yang tahu sendiri. Dia akan pilih sendiri. Dia sendiri cakap dalam Quran, dia akan pilih yang mana yang nak letak kat syurga, yang mana yang nak letak kat neraka. Betul. Itulah. Next, lelaki kaya atau romantik? Romantik. Oh, alah, Mara nak lelaki kaya. Tak adalah saya. Gurau je. Nak lelaki kaya as in million hair. Million hair. Bukan millionaire. Adele tu kan million hair. Tapi betul, kalau lelaki kaya pun kalau tak romantik buat apa? Kan? Ada ramai yang kaya tapi dia tak romantik. Mungkin mami jawab mami nak lelaki romantik tu because satu, mami romantic person. Kedua, mami rasa sebab mami self-sustaining. Mami ada duit sendiri and all that. So mami tak pentingkan money tu sangat. Tapi kalau nak dapat lelaki yang miskin kerana dia pandai romance kita pun, mami tak nak. Sebab mami rasa macam dia nak cepuk duit mami. Ya, betul. Sebab tu sekarang ni biar single. Yes. Ada duit sendiri, nak buat apa suka kan. So if you ask me lah, kalau orang tu orang biasa, dia gentleman, dia honest, dia cari duit, dia pandai jaga diri dia sendiri, dia boleh bela isteri, ada karakter-karakter ataupun values yang sama with me, my values and my beliefs, dia tak kaya pun tak apa. Betul. Itu setuju. yang kita cari dululah.
Tapi setengah orang yang biasa, dia memang hidup susah, dia tak pernah rasa senang. Dia tak kisah orang tu cari duit halal ke haram ke, asalkan boleh bagi kat dia masuk akaun dia 100,000 sebulan ataupun 1 million, dia tak apa. Dia pandai joli diri sendiri. Itu pilihan sendirilah. Yelah, pilihan masing-masing. Tapi it's not for me. Ya, ada orang nak lelaki kaya, ada orang nak romantik, ada orang nak both kan. So masing-masing lah kan. Okay, last one. Yang ni susah sikit. Apa dia? Suspend aku ni. Adele or Aizat? Anak naughty tanya soalan. Adele or Aizat? Okay. Kena pilih satu je kan sayang. Dia tak boleh masa. Dia tak boleh pilih satu. Adele, Aizat or Andrea sama je. Adele sengaja dia nak kenakan mami dia. Dia nak kenakan mami. Dia daripada kecil. Okay, mami nak cerita. Dia daripada kecil. Dia mesti cakap mami selalu sayang Aizat lebih daripada Adele. Dia selalu cakap macam tu? Dia selalu cakap macam tu. Sampai dia teenager. Memanglah mami selalu sayang Aizat daripada Adele. Sebenarnya, kalau fikir tengok sekarang, mami spend time lagi banyak dengan Adele daripada Aizat. Aizat pun boleh kata, mami sayang Adele, mami selalu kat rumah Adele, mami kan. Yes. Tapi Aizat tak kata macam tu. Mungkin dia tak rasa macam tu. Dan mungkin dah tua-tua, Adele pun tak rasa dah mami dia tu pilih kasih pada Aizat kan. Tapi you must understand, Aizat seorang budak yang mami bela dia dari kecil. Dia memang budak nakal. Aizat? Bukan, Adele. Adele lah, sorry. Adele ni dia memang nakal dan dia, macam mami katalah, dia main redah je. Dia tak fikir. Dia panjat pagar, dia pegang pisau, dia buat dekat mek macam ni. Jing, 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 jing. Dekat monsoon drain tu dia buat stand. Dia kata Indiana Jones. Dia stand semua. Dia tak takut apa benda. Dia memang orang kata kita boleh lepaskan dia. Aizat pula jenis yang you kena dukung sampai umur 6 tahun. Mami dukung dia sampai sengit pinggang sengit. Dia yang lembik. So mami selalu macam bagi attention lebih sikit dekat Aizat. So pada Adele nak apa-apa, mami selalu cakap no. Macam dia nak gitar, dia kata dia nak gitar. Masa dia 15 ke 13 macam tu lah nak gitar. I cakap no lah. I know you hangat-hangat tak ayam je. You never do things daripada mula sampai habis. Suka tukar-tukar lah. Tukar fikiran semua. Nak. Bapak dia bawa pergi ke Asia Jaya ke Jaya Supermarket tu beli gitar 800. Masa tu 800 when he was 13, it was expensive. Lepas tu I macam, oh God, you waste your money on this son, you know. Rasa macam tu lah. Tapi tengok-tengok dia buat konsert tu, bila pergi tengok, dia kata, mami you come and have a look at me in Sunway Pyramid, buat konsert kat Sunway Lekun. Pergi tengok dia naik stage main, terkejut gila macam ya Allah, anak aku tak takut. Lepas tu naik atas stage cakap dengan confident semua kan. So rasa macam tak boleh nak pilih kasih antara Adele dengan Aizat ataupun Adele Aizat dengan Andrea. Walaupun Andrea tu anak angkat, rasanya tak boleh beza. Rotan memang Adele dengan Andrea kena rotan paling banyak. Okay, sebab dia orang memang naughty. Dia tak tanya Adele, Aizat or Andrea sebab dia tahu mami sayang betul dengan Andrea. Tu yang dia tanya Adele or Aizat. Aizat dia memang jarang kena rotan. Sebab dia jenis yang ikut. Macam Khalid dengan Anwar pun, dia kata Khalid dengan Anwar masa kecil kuat gaduh. Orang tanya Adele dengan Aizat kuat gaduh ke tak? I kata I tak pernah sekali pun tengok Aizat dengan Adele bergaduh. Macam tendang ke tumbuk ke apa. Sebab Adele dia memang kaki buli adik dia ikut. So cuba tanya dia, dia buli adik dia tu, dia sayang tak adik dia? Sayang tak? Tak. Kan? So cara kita bagi layanan kat anak kita tu berbeza. Tapi tolong
you are there for them, you are always be there for them, rasanya sama sebagai seorang ibu lah. Tapi ada cases ramai yang kata mak pilih kasih. Tapi Banyak. as for me, I tak tahulah, mungkin Aizat would say that I love Adele more. I'm always there with Adele and all that, tapi dia tak pernah sebut. Ya. Aizat kan jenis pendiam. Adele yang semua lepaskan, Semua cakap semua je. tanya. Marah ke Tapi apa tak ke. tahulah sekarang ni mungkin dia rasa mami dia masih sayangkan Aizat lebih daripada dia. Tak tahulah. Macam mana sah? Bukan. Ha? Tak ada apa tak ada? Dia rasa perasaannya Tak ada. Rasa macam mami sayang dua-dua lah. So ni soalan naughty je lah. Aja nak kenakan. Dia memang suka kenakan ya. Ha? Betul, si kecil tu ikut. Ya. Si kecil tu duk kenakan rumah dia je. Ya. Okay. So happy sangat dapat borak dengan mami macam ni. So I hope you all enjoy this episode. InsyaAllah kalau korang ada topik ke, ada cerita ke, just email the story to us. Kalau nak my mother-in-law join lagi sekali, bolehlah bagi tahu, okay? Bagilah, suggest lah any topic. Okay? Alright, thank Kalau you. nak ajak sekali lagi, Money Talks. Bukan fresh talk. fresh talk. Bukan fresh Money talk. Talks, bukan Fresh Talk. Okay, thank you mami. Thank you for inviting me. I'm so happy to be here. This is my Yes. first podcast. Oh, ya ke? Ramai orang yang pernah approach daripada kawan, daripada company yang cakap we want to invite you podcast. I always say no because I said I would like to be known in the social media when I am ready to let people know my life story. Tapi at my own time and at my own pace, I will not be there to show my kepandaian ke, to show my experience in life to orang lain. Dia kata, alah aunty, kita orang bayar lah, aunty datanglah cerita hantu ke apa ke. I always turn them down. Tapi kita tak bolehlah turn down anak kita Mana punya boleh. podcast kan, sebab dia kan anak kesayangan kita. Anak kesayangan Anak kesayangan, terpaksalah kata yes, pembayaran zero. Alamak, kantoi lah. Okay, thank you mami. Thank you so much. Alright, bye. Jangan baru. Oh, yeah, thank you pada penaja kita Fresca. So sekarang Fresca tengah ada second item 30% off. Korang boleh pergi ke www.fresca.my. My mother-in-law pun pakai tau. Bye.